merisaukan. Umpamanya satu kenyataan baru ni seorang ahli parlimen membangkang mengecam tindakan Petronas menjual kepentingan di Kanada. Itu satu penipuan besar. Walaupun Petronas kemudian membetulkan, tapi memberi kesan yang besar kepada keyakinan dan menimbulkan beberapa permasalahan di kalangan untuk mempertahankan integriti Petronas. Ini sebagai contoh lah. Kita buat umpamanya yang disebut tadi untuk penting sangat untuk Kuala Lumpur. Bagaimana selesaikan masalah perumahan rakyat, terutama di kalangan miskin. Mari kita cadangkan undang-undang untuk membangun semula perumahan rakyat. Kalau tidak, dia kekal begini, ya, untuk OKU, untuk orang miskin, untuk B40. Tetapi dijadikan satu isu kaum seolah-olah hak Melayu akan pinggirkan, orang Melayu akan dikeluarkan. Padahal secara title tidak terkesan. Penduduk yang kekal, asal kekal, itu semua jaminan dan rumah dia jauh lebih baik. Tentulah keadaan perumahan itu lebih besar dan sebagainya untuk memungkinkan ada satu bentuk cross subsidi. Nah, hal-hal ini kita bila bangkit soal kaum, soal Islam terancam dan orang Melayu akan dikeluarkan, dia ada sebahagian pool pejuang-pejuang Melayu tulen ini nak pertahankan. Tetapi bila dia berkuasa, dia punggah kekayaan saja. Ya. Dan tidak ada satu cadangan sepanjang mereka berkuasa untuk mengemukakan bagaimana nak selesaikan masalah kesesakan dan perumahan rakyat miskin. Tidak ada. Jadi kita kemukakan cadangan ini. Dan kalau dipikirkan cadangan tidak baik, dia boleh kemukakan cadangan malas. Tapi ini saya rasakan nariti yang amat membimbangkan. Sebab itu saya pilih mengatakan, baik kita buat seperti ini, ya, hampir setiap bulan. Terima kasih Ustaz Zamri yang tolong menyelaraskan, ya, hampir setiap bulan supaya memberi ruang dan tidak tertutup. Saya ucap terima kasih ahli parlimen yang turut hadir dan tidak terbatas, sama ada penyokong kerajaan, pembangkang, kita tak ada terbatas. Boleh datang, dia boleh tanya. Jadi ada maklumat itu penting. Ini kalau tidak, kita masih tertekan.